Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Kahfi ayat 29 insyaAllah. La hawla wa la A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Sadaqallahul azim. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mau kufur, ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khemah, dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga,
Mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti temaga cair. Ia membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami telah akan menghilangkan pahala. Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari setara yang halus dan setara tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan bertelenggu di atas falamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. และจงกล่าวเตือนมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาเสียและผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธแท้จริงเราอัลเลาะห์ได้เตรียมไฟรอบไว้สำหรับผู้อาธรรมซึ่งกำแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขาและถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดรวดไปหน้าของพวกเขามันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้ายิ่งและเป็นที่พำนักที่เลวร้ายยิ่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราอัลเลาะห์จะไม่ให้การกระทำความดีของพวกเขาต้องสูญหายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนักมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้ประดับกำไลทองคำและสวมเสื้อผ้าสีเขียวที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบนอนเอกเนกบนเตียงในสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยม أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayat 29 sampai kepada ayat 31 dapat kita membaca mendengar di serta itadabbur untuk ambil erti serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan gerak kita. Ialah Allah yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian hamba dia. Dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sesiapa dalam kalangan hamba dia yang baca ayat dia, qiraat dia satu huruf, maka dia sanggup untuk nak balas 10 kali ganda balasan yang begitu besar, banyak mulianya, indahnya. Dan dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba dia di mana sahaja hamba dia itu berada. Dan apabila hamba dia bersama dengan ayat-ayat dia, qiraat dia, wahyu dia, maka dia akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal soleh, dan juga as-sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian mereka. Dan beri lagi kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu, juga asyaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, was-was, dan juga duk menipu, khianah, duk melemah dan juga memalas, buat menjadi sibuk, susah kami untuk nak berjalan di atas jalan as-siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus, bihadiyil Qur'anil Karim, menuju kepada syurga Jannah Darun Na'im. Ya Allah, beri lagi kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas semaya atau salatus subahi secara berjamaah di masjid, sambil kami menunggu matahari naik segala. Kemudian kami sanggup untuk nak sembahyang 2 rakaat, yang mana pahala dia adalah seperti umrah haji, sempurna, kata Nabi Muhammad SAW. Dan angkat darajah yang begitu tinggi mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu kepada sekalian kami di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi supaya Nabi itu sabarlah duduk bersama dengan orang beribadah kepada Tuhan mereka, iaitu Allah, pada waktu petang dan juga waktu pagi, demi untuk cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berpaling dari mereka demi untuk nak kepentingan hidup dalam dunia yang sementara ini. Dan janganlah kamu tunduk taat orang yang hati dia tu lalai lupa kepada kami dari mengingati kami. Dan janganlah tu orang jenis pasien, janganlah kamu taat dan janganlah kamu tu jenis pasien orang ambil hawa dia tu sebagai Tuhan, dan juga orang yang mana tekah laku dia adalah melampaui batas, melampaui dengan kebenaran. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi, suruh Nabi itu royak kepada jenis pasien pok kedai-kedai yang wisyarak kepada Nabi, kalaulah nak suruh dia tu berime, maka mu kena sepak tak tepi fok-fok jenis pasien susah pakai miskin tu. Allah kami tu nak sanggup untuk berime dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Tuhan pun suruh Nabi royak, qul, kata oleh wahai Muhammad kepada fok kedai-kedai tu, Allah nak buat puak ya, puak kaya suku, puak sesak suku, puak kedai suku, jenis bitai 2, 3, 4 tu, suku tak ada bitai duk suku. Nauzubillahi min zalik. Nabi pun kata lagu mana, al-haqqu min rabbikum, bermula benar-benar itu adalah daripada Tuhan kamu, hei manusia kafir, manusia munafik, kebenaran adalah daripada Tuhanmu. Masya Allah. Dia tak kata Tuhan dia, tak Tuhanmu. Kebenaran sini gapo qira'ah kebenaran. Kebenaran adalah Al-Quran, hai hamba Allah, dan Al-Quran itu adalah agama kamu wahai hamba Allah. Lalu itulah Tuhan kata, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran adalah benar-benar dah yang datang semata-mata daripada Tuhan kamu. Mu nak berime, mu tak usah berime, tu serah kepadamu lah. Allah Akbar. Ini panggil ayat tegas sungguh. Ini pasal tak ada duk suruh kafir dah. Aji boleh Tuhan nak suruh berime, tapi nampak kerah kepala dah.
Kadang-kadang orang ni kalau kecek molek-molek tak diterima kadang-kadang. Yang kena kecek jauh kasar. Ada juga orang yang pasal puak lagu tu. Gosok tak jadi. Lemah lembut tak jadi. Ya ada sebahasa jenis manusia bahasa jenis nak kata gi mun nak gi pula mapuh gi. Ya ada situ. Tak nebel kadang-kadang nak pakai gak wah ni. Pada anak mamu dia. Apa tak erti dak agak. Buat kata lagu ni mula nak jalan mata buat anak mamu dia tu. Tak boleh main-main weh. Kena tunggu dia juga weh. Tu dia cara panggil tu pun juga dia guna istilah lagu tu jenis pasal pok kedai-kedai. Ya kedai sungguh. Duk pergi dengan bitai 2 3 4 dia tu ke Allah. Bitai dia tu sebenarnya masalah khija dia ya. Tamneng dia ya. Untuk khija bulan ni, tahun ni, sementara mati. Habis masa khija tak ada dah bitai 3. Bitai 3 ada manusia biasa lah. Allah yang duk pergi bitai dia sampai suk. Allah tak ada agak sungguh. Masa mu khija duk di pak khija mu lah bitai 3. Tubik 2 khija mu tak ada dah bitai 3. Pada waktu tengok bitai 3 mu tak leh dah tu. Tu dunia ya tu hari kat mu tu. Itu nak ingat situ kita ni. Maka saya kata, mu nak bime, tak usah bime sudah. Mu nak kupu lah. Tak baik. Mula kena kepala buat dia. Apa Nabi kata lagu tu kena kepala dia. Perangai tua kita. Duk main hujan lonan budak-budak. Kerumah. Lari tak erti. Main lama apa situ. Lah kerumah itu. Ya budak apa kata lagu tu. Ya mula nak tak boleh. Aku nak piak ke bapa kita. Mula-mula tu tengok masuk ke rumah. Ya kadang-kadang ya ada juga cuan-cuan jenis pasal manusia sekelompok jenis pasal degi tu. Allah, ya kena guna dengan cara kasar juga. Sepengah bukit ya. Bukit, sutih bukit, mereka nak menyaku dengan cok bukit dia. Ya kena guna pasal lain lah. Jenis pasal kerah-kerah ni. Mereka ambil apa ni cok mereka cakut pasal bila nak sudah. Ya kena ambil bong pem sutih habis. Colbo ada apa? Mula berjuruh kelas lagu tu. Fal yu'min faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Kalau kita nak guna istilah salah juga Nabi ni sepanjang orang jual dah. Orang jual barang molek. Barang molek ni daripada Tuhanmu ni. Untuk saya beli sudah mana beli. Tapi pasal barang ni 100% molek. Kita ada duk kartun ke apa dak barang molek ni. Kita supaya barang pelong jenis pasal kopi mai daripada Cina tu. Ni original 100%. Untuk saya beli sudah. Mau nak beli tak ada apa. Pasal aku jual benda hak molek. Masya-Allah. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala punya kata, sudah bimbinglah bagi orang yang kupu tu. Kami dak cedek apa? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami itu adalah Tuhan yang gapo? Yang menyediakan bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tu, orang kupu adalah orang yang zalim. Semua orang kupu adalah orang zalim, orang kafir adalah orang yang zalim. Tapi kena ingat, kadang-kadang orang Islam pun masuk dalam orang zalim juga. Innahu kana zaluman jahula juga. Ini bahasa yang tak berakhir ni. Terus saya dengar ni, mai duduk paling dengan ajaran Tuhan ini, ingat molek. Sebab itulah kita tak kata kupu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapakah nak beriman, siapakah nak kupu ingkar. Dia tak kata inna a'tadna lil kafirin. Dia tak kata inna a'tadna lil zalimina nara. Orang yang zalim, orang kupu adalah orang yang zalim. Orang paling daripada ajaran Tuhan, dia adalah orang yang zalim. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Surah Dah kita baca dalam semai saat ni. Sesungguhnya orang yang zalim kami duk cedek azab yang sangat pedih, iaitu nara ahata bihim suradiquha.
Allahu akbar. Tak ada jalan supaya nak kita tu selamat tubik daripada zalim. Malaikat kena ada dua perkara ni ya. Tak ada dua perkara ni duduk dalam zalim kita. Sebab itulah dia nak minta sokmo Rabbana zalamna anfusana. Nak minta kita zalim hari-hari hidup. Saat apa ni masa duk berjalan 24 jam sehari semalam tu Allah. Kalau kita tak isi masa tu benar-benar hak baik, bukan duk sia-siakan masa wak benar tidak molek duk isi, oh zalim selalu dah itu. Cerak itu zalim selalu dah. Ya Allah, duk jalan sama, masa jalan sama. Cuma duk atas kita nak isi hak mana? Hak molek kata tak molek. Kalau tak molek zalim. Dan ingat molek Allah. Zalim di sini adalah orang kafir. Inna a'tadna liz-zalimina nara, kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Allah, tengoklah api dalam dunia ni bagaimana api neraka. Dunia ni pun kita tak tahu dah panah dia, apalagi di neraka 90 sekali ganda panah api neraka. Neraka dia tu, api dia tu ahata bihim suradiquha, ia meliputi mereka laksana khaimah. Mai duduk keliling dia, mai duduk likung dia, mai duduk sukuk dia, ia duduk dalam keliling dia tu api neraka. Allah, api neraka, oh, bukan api dunia ni dak. Subhanallah. Nak ya tak nak lari tak leh dah, tak ada pintu tu nak tubik supaya nak selamat dia daripada naran ahata bihim suradiquha. Sekarang suradiquha tu gapo? Mulut api, lidah api tu duduk suang lu. Nanti nak bakar dia. Patut bila dia duduk dalam tu dah, duduk keliling dengan api neraka menjadi satu khaimah, mai duk sekuk dia suradiquha tu, maka memanglah wa in yastaghisu yughasu bima'in. Ya kena berasa dahaga, ya kena berasa lapar. Kita duduk tepi api pun dahaga lapar dah. Ni duduk dalam api selalu dah. Keliling kalau dengan api, ya Allah. Kalau dia tu nak minta pertolongan supaya dapat minum air, Tuhan tu dia. Kalau dia minta, serak dia kena minta. Wa in yastaghisu, jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, yughasu bima'in, mereka diberi pertolongan dengan air. Air apa? Kalmuhli yashwil wujuh, dengan air yang seperti temaga cair tu. Allah, besi supaya dia tepor tu, bakar api, duk nilih tak tu, semua muka dia. Wi minum daripada temaga yang cair, duk titik tak panah habis-habis gamak panah. Menyebab muka dia tu jadi hiu. Segala-gala gigi, mulut, gapo semua tu binasa habis, acul buah habis. Auzubillah min zalik. Ni ayat Quran nak mengerikan kita orang supaya tidak deraka lawan kepada Tuhan. Supaya jangan lawan Tuhan. Dan itulah dia kata bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Amatlah buruknya minuman itu. Cerak memang betul. Dan amatlah buruk neraka sebagai tempat duduk dia tu, murtafaqa, tempat yang nak duduk tu adalah sejahat-jahat tempat dan sejahat-jahat minuman. Allah, Nabi kita SAW apabila dia dengar ayat ni dah memang dia berasa kriat. Kita pun supalah neraka kan ni. Allah akbar. Lalu itulah dia pula percaya, mari pula dia kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah, sedap dengarlah ni. Sebenarnya orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan juga beramal baik. Tak boleh jadi amal baik nak mari malaikat kena beriman. Dan seorang itu menjadi amal yang baik itu kerana dia beriman. Amanu wa amilus solihat. Oh, ya kait dua orang ni sebenarnya kemadah beriman dah serta buat amal baik. Tak boleh jadi nak buat amal baik kalau dia tu tak beriman. Dia di situ. Setiap amal baik yang kita buat tu berdasar kepada iman.
Dan amalan baik yang kita buat kerana kita beriman tu Tuhan kata apa? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan iaitu pahala pahala orang yang buat sebaik-baik amalan dia. Kami tidak mensia-siakan amalan yang sebaik-baik yang dia buat tu tak yang diberi dah. Sebab itulah amalan ni kena buat gini pasal sebaik-baik amalan. Inna la nudhi'u ajra man ahsan, sebaik-baik. Amalan kopi-kopi, amalan jenis biasa hanyu-hanyu. Allahu akbar. Tuhan yang terima adalah amalan yang baik itu adalah sebaik-baik amalan kita buat. Kalau semaya pun buat dia dimolek. Kalau mengaji agama pun mengaji dia dimolek. Semaya sore tu sah. Tapi nak dia dimolek lagi sebaik-baik amalan semaya jemaah. Ya situ. Semaya sore sah, cukup syarat tak ada apa lah. Tapi boleh pahala sah ya. Pahala boleh pahala Nabi kata sebaik-baik pahala lagi. Iaitu 27 kali ganda semaya jemaah. Mari sejiklah setiap jangkah kaki kita tu. Gugur kesalahan kita 10 dan akad darajat 10. Mari sejik semaya duk sah pertama masuk dalam ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Allah SWT janji kami tidak akan mensia-siakan akan amalan dia. Masya-Allah. Lebih-lebih lagi amalan baik di awal Zulhijjah ni. Ubuklah masa penuh dengan amalan-amalan baik dan sebaik-baik amalan kita buat. Insya-Allah. Lalu itulah dia kata ulaika lahum wa amanu wa amilus salihah. Ulaika lahum, mereka itu iaitu mereka yang beriman dia buat amalan baik. Tuhan dak cari gapo bagi mereka itu? Jannatu adnin, syurga yang nama adnin. Syurga adnin, syurga ni tajri min tahtihimul anhar. Allah dah duduk dalam tu kekal, tak tubik dah, tak mati dah. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah, nampak indah comel sungguh syurga. Di bawah syurga tu duk mengalir air sungai beberapa sungai. Allah, kita ngaji dah ke? Sungai dalam syurga ada berapa semua? Dalam surah Muhammad ada 4 semua. Sungai yang buat daripada susu, sungai yang buat daripada arak, sungai yang buat daripada madu, dan sungai yang buat daripada air suci bersih. Wa anharun min asalin musaffa. Allah, wa anharun mimma in khamrin lazzatil lisyaribin. Daripada arak, daripada susu, daripada madu dan air bersih. Allah, tak ada campur benda kotor, benda cemar walaupun sedikit. Dunia sebersih-bersih air duk mengalir kita tengok tu, cuci, tapi masih ada lagi benda siapa-siapa, benda tak ada molek tengok. Cuci cakaplah, habisnya dah. Allah, syurga lah. Iaitu jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bukan sekadar tu, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelar tangi emas. Allah, pakai yatina duk menetik titik elio dalam dunia ni dah. Tu hawi gelar boleh pakai dalam syurga esok nah. Abang-abang, adik-adik semua boleh pakai gelar di akhirat esok. Dan gelar boleh pakai di akhirat esok bagi ahli syurga tak seperti dengan gelar dunia ni. Walaupun buat daripada emas sekalipun. Masya-Allah. Sabarlah, oklah wetina duk titik elio tu. Tu duk cedek kok mu dalam syurga. Tak pakai tak apa emas dalam dunia ni. Pakai duk ada penyakit ya kadang-kadang. Untuk nak selamat hati yang bersih suci tadi tu asal pakai lebih molek. Asal pakailah mah. Nanti pakailah syurga esok. Allah, bunga lagu mana mah di akhirat esok. Allah, ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Benda tak biasa tengok, tak biasa dengar, tak biasa terlintas dalam hati. Tu hok teruk cedek pakai dalam syurga tu.
Walaupun ia sebut mah, tak seperti serupa dengan mah dunia ni. Oh, beza teruk. Tak bisa tengok khayal megi lah. Tak dunia ni pun kita titik liur lah. Bagaimana mah gelar di akhirat esok. Masya Allah. Tak ada sebut perak dak boh tu hok tinggi sekali lah. Pakai ia gelar mah lah. Mah dalam syurga bukan dunia ni dak. Dan wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Pakai mah geledah Allah dan memakai pakaian hijau dari setera pamai. Pakaian hijau di akhirat esok dalam syurga. Ya Allah. Patut tidak jadi pakaian yang kita tak kena. Can mai cok se ni si kiau, can cok si deng, pok cik tu kata. Tak ada. Benda-benda lagu ni tak ada lah di akhirat esok. Boleh pakai yang warna hijau adalah pakaian yang comel molek. Hok tak bisa tengok, hok tak bisa dengar. Lagu mana wallahu a'lam. Tak dunia boleh hadir. Can mai cok si kiau ni, can cok si compo. Dia boleh hadir. Hok tu dunia. Akhirat tak ada lah. Pakaian yang warna hijau yang buat daripada setera. Allah. Setera di atas dunia semolek-molek dia sekalipun buat daripada apa? Buat daripada benar tak molek juga. Asal daripada aliyah ya. Aliyah apa? Aliyah hulak. Sok terik lah tu pakaian. Hak dunia, hak molek, hak harga mahal dan orang jatuh tak boleh pakai setera. Akhirat esok boleh pakai. Allah. Sabar. Sabar insya-Allah. Jalan nak pergi ke syurga tu boleh-boleh molek dah kalau kita benar-benar amanu wa amilus solih. Kubur tu tempat molek sekali dah. Raudhatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga Allah dalam kubur tu. Nak pergi ke syurga tu tempat molek dah. Cek dia tempat molek dah. Subhanallah. Lepas tu ya. Kain setera tu ke apa? Ni wallahu a'lam lah, setera yang halus, yang nipis dan setera yang tebal dan kasar. Wallahu a'lam. Patu wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Allah, mereka berehat di dalamnya dengan Allah bertelgu dengan filamin. Filamin ni kisi lah. Duk menyangang di atas kisi. Atau duk menyanyi Allah kata dalam syurga esok. Nak ayat atas ahli syurga senang duk menyanyi. Kalau kita tengok orang duk atas kisi duk menyanyi. Dia subah ngatik bila ya ni faham sukma. Itulah Tuhan nak gambar orang yang senangnya dia duk menyanyi di atas kisi. Allah kisi lagu mana? Wallahu a'lam ma ainun ra'at wala uzun. Duk atas sofa hok jenis 450,000 tu pun habis gang orang tengok. Itu sofa 2-3 ribu orang yang kaya. Apa sofa ni pencut. Kau mun website. Pada yang dia kaya. Syurga Allah. Kata berapa beli ni? Setel bilik ni. Hamun. Kita 5,000 ya orang sesak. Besok masuk tak rumah kaya-kaya. Kata tu. Orang jenis pasal juta, hartawan harta dia ni Allah. Kata dia tu pensen, kisi sofa rak kayak dia tu pensen. Subhanallah. Duk menyanyi di atas kisi yang begitu indah mulia. Itulah dia kata ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa, dan demikianlah itu syurga tempat berehat yang semolek-moleknya kata Tuhan. Allah ni semolek-molek tempat duduk bagi orang ahli syurga. Hak nu sejahat-jahat tempat duduk bagi orang ahli neraka. Minumnya dialah tempat duduk dia. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ni ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Allah beza teguk ahli syurga na ahli neraka. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, ya kami jadilah kami semua ahli syurga-Mu, wa la taj'alna min ahli nar, dan janganlah kami itu menjadi kami iaitu dari para golongan ahli neraka.
Kita usahalah we boleh teluh masuk ayat ni dan we boleh tepih ayat sebelum daripada ayat ni. Itu saja betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.